Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya bagi pihak pengurusan Politeknik Kuala Terengganu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, khususnya kepada seluruh warga PKP, rakan-rakan pensyarah dan staf, para pelajar yang dikasihi, rakan-rakan kolaborasi daripada industri dan agensi, serta semua yang meraihkan perayaan ini walau di mana jua berada. Semoga Aidilfitri yang kita raikan ini akan memberi keberkatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempereratkan ukhuwah serta menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kita meneruskan amanah mendidik dan membangunkan modal insan negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziman bin Madiah, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kuala Terengganu, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, terutamanya kepada semua warga akademik, pengurusan dan kaki tangan Politeknik Kuala Terengganu, termasuk semua pelajar-pelajar. Semoga Hari Raya kali ini menjadi satu lagi wadah perjalanan kepada kesucian hati dan semangat diri, terutama pelajar-pelajar dalam meneruskan perjuangan menuntut ilmu di Politeknik. Bagi warga kerja Politeknik, semoga ukhuwah semakin terjalin dalam meneruskan tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak bangsa. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah, semoga Aidilfitri ini membawa sinar kegembiraan, keberkatan serta memperkukuhkan ukhuwah dalam kalangan keluarga Politeknik Kuala Terengganu. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh staf dan pelajar atas komitmen serta usaha yang berterusan dalam memartabatkan kecemerlangan PKP ini. Semoga segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin.